kita kat college pun tak boleh nak survive sangat kan sendiri. So Cari kita kena duit cari lah. cari income lah, cari Cari income. income. Cari income. Aku kat college aku niaga burger apa semua kan. Niaga burger, ngajar silat pun ada yuran apa semua. So bila tu aku cakap tak boleh nak survive ni. Aku cakap tiba-tiba aku tengok member aku ni dekat status pergi casting untuk filem daripada Hong Kong. Dia cari talents untuk jadi extra. So aku cakap why not aku try kan. Sebab time tu pun cuti. Aku cakap luang masa. Tengok sekali bayaran pun kalau konti dekat 700 800. Aku cakap wah, konon time tu student, benda tu dah besar. Maksudnya 700-800. Tu aku pengalaman pertama aku jadi stuntman. Dah jadi kepada extra, naik kepada stuntman. So yang gaji jadi 700. Kalau tak gaji puluh-puluh je. Masih extra. Patutlah. Tu sebab aku pun dah dengar macam orang jadi extra kan. Tapi dia kata aku dapat ni RM50, RM60 je. Tapi macam aku dapat 700. Mesti ada benda lain kan. Betul je. Yang lainnya bila daripada aku extra mula-mula dia gaji 60-80. Bila aku naik grade jadi stuntman, jadi stunt dia ikut scene.